Tahan ulang sampai kau mahir. Apa maksud saya diulang-ulang tu? Adik-adik kena tahu. Adik-adik kena tahu badminton adalah raja permainan. Untuk saya raja permainan, bukan senang badminton ni. Okey? Dia adalah satu permainan yang mana dia menggunakan orang bodoh tak boleh badminton. Dia boleh main biasa je, nak menang tak boleh. Pasal apa? Pasal badminton dia menggunakan otaknya. Dia kena gunakan otak betul-betul. Kita punya intelligence. Iaitu maka sebab itu badminton ni ada 5 perkara yang sangat penting. Iaitu nombor 1, fizikal. Fizikal tu ialah terbahagi kepada beberapa faktor. Iaitu daripada pernafasan, stamina. You kena nafas, you nak kena dalam court. You kena pegang ibu dia. Ibu segala exercise ialah lari. You tak suka lari, you tak boleh. Boleh main badminton hanya sebagai biasa je. Nombor 2, you kena train kau punya technical. Technical ialah cara kau orang main sekarang ni. Itu ada technical, macam mana kau nak main, macam mana kau nak pandai. Macam mana backhand, pukulan smash aja ada 108 jenis. Smash aja 108 jenis. Belum lagi lock ada 108, drop shot ada 108. Dikumpulkan semua pukulan-pukulan teknik ni lebih kurang ada 2000 lebih jenis yang you kena tahu. Maka sebab itu. Jadi nombor 3 ialah tactical. Dan ada teknik dia tactical. Tactical ialah maka sebab itu pemain-pemain yang boleh menang dunia punya tu yang kita tengok dekat TV itu ialah bila dia nak menang, contohnya macam Victor nak menang, tactical dia kena ada lebih kurang dalam 70%, 80% tactical, termasuk dibantu oleh dia punya apa ni physical, tactical. So bila ni 3 dah kuat, physical, technical, tactical dah kuat ni, baru mental kau akan kuat. Modalnya banyak, mencari jalan keluar. Iaitu daya-daya mencipta, nak setting, nak sebagainya. Maka sebab itu ini penting. Selagi kau tak akan dapat kau punya physical, selagi itu kau tak akan ke mana. Sebab badminton ini yang kita tak tahan ni nak kena ulang. Hari-hari kena ulang. Kita tak boleh putus asa. Okey? Maka sebab itu ada setengah talent. Katakanlah budak ni talent. Okey, katakan budak ni talent. Dia boleh main. Siapa yang nak jaga dia? Pokoknya siapa yang nak jaga? Siapa yang nak train dia? Talent ini, bakat ini dia tidak akan semula akan jadi. Tak mungkin. Mesti dibentuk. Dah kecil, lepas tu pendek, lepas tu otaknya bagus, tapi badannya fizikal tak bagus. Macam mana dia nak buat? Ini dia yang paling susah sekali. Jadi saya kena berkorban juga. Okey, saya kena berkorban untuk tu. Jadi yang bila mental dah kuat, secara automatiknya baru you akan dapat deria rasa. Derianya, you tengok saja orang, tengok, ni coach saya makan ni, senang je coach. Saya tengok ni, smash dia tak kuat. Itu nama deria. Ada 5 perkara. Nombor 1, fizikal. Nombor 2, technical. Nombor 3, tactical. Nombor 4, kau punya mental. Nombor 5 ialah deria rasa. 5 perkara. Okey?